say the one thing that I find super fascinating is that anytime after October 7th, if anyone tried to make an accurate statement, putting that horrific day in context, to speak of the evils that have been carried out for decades by the Israeli government against the Palestinian people, what you would hear over and over again from defenders of Israel is, you can't, no, how dare you? Or you're justifying the attack. That doesn't justify what happened on October 7th. Okay, fair enough. But then how do you use October 7th over and over again to carry out endless atrocities, not just in Gaza, but also the West Bank and Lebanon and Yemen and Iran and Iraq and Tunisia? I mean, all the different countries sovereign countries that have been effectively bombed and attacked by the Israelis since October 7th. Baiklah, untuk perkongsian kali ini, kita akan sama-sama mendalami satu perspektif akademik yang khusus yang melihat konflik Israel-Palestin selepas peristiwa 7 Oktober 2023. Kita mulakan dengan satu petikan yang agak provokatif daripada salah satu sumber rujukan kita. Petikan ni boleh dikatakan merangkumkan keseluruhan hujah yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Jadi, apakah hujah utamanya? Menurut sumber-sumber ini, tragedi pada 7 Oktober tu telah digunakan macam satu lesen, satu kebenaran untuk memperhebatkan lagi dan mengukuhkan pendudukan di wilayah Palestin. Ia menjadi justifikasi untuk tindakan-tindakan yang lebih keras di Gaza dan juga Terbing Barat. Okey, ini rangka perbincangan kita. Kita akan lihat 5 perkara utama. Kita mulakan dengan tesis lesen untuk menduduki, kemudian kita fahami konteks penjajahan. Menurut sumber ini, kita bedah anatomi lesen itu sendiri, lihat bagaimana ia dilaksanakan, dan akhir sekali, apa cadangan untuk membatalkannya. Jom kita masuk bahagian pertama. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan lesen untuk menduduki ni menurut kertas-kertas akademik yang kita rujuk? Nah, inilah definisinya. Menurut sumber, lesen ini bukanlah sekadar tindakan ketenteraan semata-mata. Ia lebih luas. Ia adalah satu kelonggaran dari segi politik, strategi dan juga naratif yang dibina, yang diperkuatkan lagi oleh trauma peristiwa 7 Oktober. Tujuannya adalah untuk mewajarkan penggunaan kekerasan dan kawalan wilayah secara berterusan. Semuanya di bawah alasan mempertahankan kewujudan atau existential self-defense. Okey, untuk betul-betul faham hujah ni, sumber-sumber ini tegaskan yang kita perlu lihat konteks sejarahnya terlebih dahulu. Kerangka utama yang diguna pakai dalam analisis ini ialah konsep penjajahan peneroka atau settler colonialism. Penting untuk kita faham, menurut hujah ini, ia bukanlah satu peristiwa tunggal, tapi satu struktur yang berterusan, di mana populasi asal digantikan dengan masyarakat peneroka yang kemudiannya membina identiti dan kedaulatan mereka sendiri. Garis masa ini ia macam satu palimpsest, macam kertas lama yang ditulis berulang kali. Ia menggambarkan bagaimana peristiwa terkini dilihat sebagai lapisan yang paling baru di atas lapisan-lapisan sejarah perampasan yang lain, bermula dari Nakba pada tahun 1948 sehinggalah ke hari ini. Sumber-sumber ini juga menekankan tentang konsep penentangan dari perspektif Palestin. Ada 2 yang utama di sini. Pertama, sumud, yang bermaksud ketabahan. Ini adalah penentangan harian hanya dengan terus wujud di tanah air sendiri. Dan yang kedua, penentangan bersenjata yang dihujahkan sebagai satu tindak balas terhadap keganasan struktural penjajahan itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan lihat dengan lebih dekat bagaimana sebenarnya lesen ini berfungsi dan bagaimana ia mengubah pendekatan strategik selepas 7 Oktober. Menurut analisis ini, ada satu anjakan yang sangat ketara. Sebelum 7 Oktober, doktrin keselamatan lebih tertumpu kepada pencegahan dan pembendungan. Tapi selepas peristiwa itu, ia beralih sepenuhnya kepada doktrin penaklukan dan penghapusan. Satu perubahan yang sangat drastik. Dan anjakan ini, menurut kertas-kertas akademik tersebut, adalah satu contoh klasik doktrin kejutan atau shock doctrine. Teorinya macam ni. Satu krisis besar digunakan untuk melaksanakan dasar-dasar radikal yang mungkin sudah lama dirancang tapi sukar untuk dilaksanakan dalam keadaan biasa sebab pasti akan ditentang oleh orang ramai. Jadi, macam mana rupa lesen ni bila diterjemahkan kepada tindakan di lapangan? Jom kita tengok data yang dikumpulkan dalam laporan-laporan ni. Satu angka yang sangat menonjol, 83%. Ini adalah anggaran kadar kematian orang awam di Gaza. Macam mana angka ini diperoleh? Ia adalah hasil perbandingan antara jumlah keseluruhan kematian dengan data dalaman tentera Israel tentang pejuang yang terbunuh.
Dan satu lagi poin penting yang analisis ni tunjukkan, lesen ni bukan terpakai di Gaza sahaja. Impaknya turut dirasai di tebing barat. Cuba lihat data ni. Risiko kematian bagi rakyat Palestin adalah 5.72 kali ganda lebih tinggi. Dan risiko kecederaan melonjak sehingga 16.47 kali ganda lebih tinggi. Angka-angka ini menunjukkan satu peningkatan yang sangat ketara selepas 7 Oktober. Data pemindahan penduduk ni pula memberi gambaran tentang skala krisis kemanusiaan yang berlaku. Hampir 90% penduduk terpaksa berpindah. Menurut sumber-sumber ini bukanlah kesan sampingan semata-mata, tetapi satu hasil strategik yang mereka istilahkan sebagai nekropolitik, iaitu kuasa untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang dibiarkan mati. Selepas memuat semua analisis ni, kertas-kertas akademik ini bukan sekadar mengkritik, mereka juga tampil dengan cadangan tindakan yang spesifik. Persoalannya sekarang, kalau semua ini dilihat sebagai satu lesen, macam mana caranya untuk lesen ini dibatalkan? Apa cadangan penulis-penulis ini? Salah satu kertas kerja ini menggariskan satu skim 5 perkara untuk membatalkan lesen ini yang diilhamkan daripada taktik-taktik anti-apartheid. Ia bermula dengan sekatan bersasar, diikuti dengan waran tangkap Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC, pelindungan tapak suci di bawah PBB, dana pempasan untuk pelarian dan cadangan jangka panjangnya adalah satu negara tunggal yang demokratik dengan prinsip satu orang satu undi. Dan sebagai penutup, sumber-sumber ini meninggalkan kita dengan petikan yang sangat mendalam daripada Amer Zahar. Ia merumaskan hujah utama bahawa teras perjuangan ini sebenarnya adalah satu tuntutan mudah, tuntutan untuk diiktiraf sebagai manusia dan diberikan hak asasi yang paling asas.